pagi yang pertama. So kita akan gerak ke Terengganu guys. Tengok macam mana. Mantap dah, mantap. Sekarang masih lebih kurang pukul dekat pukul 11. Salam akhirnya menjadi lingka-lingku. Macam guys, macam. Aku dah cakap ni hujan pun nak semangat. Wangi betul. Dua tu. Oh, ini peri-peri. Ji, 10.30 kata gerak. Ni bodoh baru balik. Siapa? Baru mandi. Buat lu ni kau. Aku dah tahu lah. Aku dah boleh agak engkau. Memang kau kaki sidai punya. Aku yang mandi 10.30. Arik dah siap belum lagi. Tak payah. Tak. Sekarang yang kerja Jejat. Jejat sampai awal ni. Tak. Om sampai awal kat sini. Itulah aku cakap. Di rumah Aiman 3 kali tak ada lagi. Memang grade minyak blender sekali ya. Panah tu mantap. Lunca. So kita dah sampai base di Gombak. Dah gerak. Macam mana? Keadaan macam mana okey? Keadaan cuaca cun gila alhamdulillah. Ni macam rupa hujan Berupa hujan, kita datang hujan dah berhenti. So alhamdulillah jalan lancar. Moga mudahkan lah. So next Dan kita nak tembak ke area Bentong. isi minyak situ. Minyak jap, lepas tu terus tembak ke Belum. Okay. Tapi katanya jalan macam ada tutup sebelah ni, ada repair. Jalan ada repair, jadi kalau dia nak laju kena hati-hati. Hati-hati lah. Right Apa? Runcu. Right guys, let's go. Kita akan pergi checkpoint seterusnya. Let's go. Okay, sekarang kita ada sikit masalah. Motor kecil, tak tahu kenapa. Macam mana masalah. Cik, macam mana cik? Apa masalah cik? Pening lah. Macam mana nak podium ni? Sabar. Balik aspek. Berapa ni? 70 lah. 70 terus. 70. Sekarang dekat Betum. Teddy. Oi, Teddy. ini lenceng kat depan ni 2 biji. Aku tadi kau punya tu. Ha? So kita tengok dia macam ni. Asal? Nak sangat dia. Nak semua. Kau main ni putih. Masih baik pakai 17. Marai bro. Aduh. Mana sih tadi? Dua terus. Kong terus ni bang. Terus. Oi bang. Sal ni. Ni apa sal? Minyak kurang. Woi, lu sikit minyak kurang. Woi, obol. Woi, minyak kurang grip. Sama tu. Tidak apa. Asal minyak kurang ni? Tadi. Contohnya dalam meter. Jom. Tak. Elok ah singgitnya gadai you. Udah trade. Ini udah trade ni. Udah trade. Asyua. Udah asyua. Kau tak nak guna 50. Oi, guna 100 dah lah. Kau tak nak guna itu. Bukan 50 terbang ke? Apa dia boleh terbang? Ya, boleh dia. Terbang ke mana? Kita ada 3 orang kan tekan-tekan aku. Tekan sikit je. Kita nak obol motor heavy dulu. Maksud sekarang nak obol motor kecil. Tiba-tiba kat sini nak obol dulu. Betul. Dia tengah tambah minyak ah. Lambat kita dah obol dulu ah. Dia dah buka-buka dia kata obol. Ni pemenang dia. Jangan. Kurang banyak sangat ni. Habis. Kau serius ah? Tapi kau tengok ada leaking mana tak? Tak ada kan nak berasal. Bukan berasal ni. Toilet top spion ni. Pasti boleh. Kan ada minyak hitam. Ya betul. Macam budak-budak kampung ah berasap asap, F5 berasap. Tak lah.
bohol jap ni. Sabarlah. Orang bohol. Lek nak balik kampung pun. Pi nak tidur ke ni? Tidur ke ni? Tidur lu. Lupa ni. Penat. Esok kalau siapa komplain panas lah, apalah, aku dukung kau Bi. Betul aku tak? Kau nak gerak lambat sangat. Kau komplain panas, aku dukung aja kepala kau. Ngamuk. Aku rasa kecil nak. Ala mana? Kuala Penyu. Kuala Penyu. Penyu. Sekarang ni kecil yang nak obohol ni dah siap obohol ni. Tambah minyak dah. Aduh. Okay, sekarang motor dia ada masalah sikit, minyak dia kurang. Berasap lah. Motor kecil tak tahu macam mana. So motor AB starter dia salah sikit. Tapi boleh start, tak apa. Kita sampaikan dulu. Sampaikan dulu. Sekarang kita ada di Ni apa? Ni dekat mana? Temeluk. Kita dekat Temeluk. on the way Gambang. Alright, so kita orang nak gerak GL Bubble. Tak dapat jawab, lempang. Okay, so kita try pasang password lah. Nak masuk berasing Seorang. Nak masuk prasing, jangan lupa Password Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Okay Ray. Pasing on. GL Babu jawabnya. Ada lain tak? Tak ada. Kalau jawab lain lembang. Okay berasing Nah berasing lah. Okay GL Babu jawabnya. GL Bubble lah. Memang tak jawab lembang lah. aja. GL. Kau cak GL je. GL Babu. Orang yang kena jawab Babu lah. So GL atau orang kita tanya GL Bubble. Tak jawab. Mendapat. Orang mana? Kita lah tanya. Kita kalau rasa macam pelik orang ni GL tak jawab kan. Cik GL cik. Lewat ni bukan kecil ni, lempang. Test dulu. Cik. GL jawabnya Bubble ya. Mantap. Ini sekarang dekat mana ni lokasi? Gambang. Gambang. Sampai gerak tak ada ni. Tak ada dah. Mantap. Sampai gerak. Okey tak? Ngantuk tak? Ada. Okey. Gula-gula jejak sedap. Tak lagi. Sedap gula-gula. Jap, minta gula-gula jap. Ada lagi tak? Gula-gula. Boleh tadi? Ada lagi? Ingat, password kita Kok GL. Bubble. Okey. Pas. Gula-gula satu. Boleh sedap kan? Tak. Kalau nak berlindah ni je kat Malaysia dia. Dia peranit. Gula-gula ni gara-gara member aku ketagih benda ni. Tapi tak tahu lah, kena hati-hati kot. Tak boleh banyak-banyak. Gula-gula macam takut ada chemical. Aku sebab makan berapa kali je. So kita orang dah sampai Prasing. Beberapa biji dah sampai dah. Tapi masih ada lagi yang kat belakang. Tunggu dulu. Macam mana? Ada masalah apa? Radiator habis dia punya coolant. Lepas tu bearing pecah. So tunggu aje lah. So kita santai-santai dulu. Baring-baring. Baring-baring dulu. Sementara menunggu yang lain sampai. So kita punya chip. Macam mana chip? Okey je. Saya juga kan. Mantap. Dia tak sangkit. Belajar. Mantap. Tempo kita santai je. Nasib baik kau bagi dia punya drill lah. Tak manual.
Lam, okey Lam. Tadi kat sini ada orang Nyek. Ada orang yang gerak. Oh. Nasihat apa ni? Nasihat apa tu? Kena buka lagi sekali. Kena keras sekali ya. Aku dah agak dah, hose ni kena panjang. Aku buat hose ni panjang. Hose aku ni akan pergi ke sini. Oh, ini Sekarang ni dia bila dah tendang, dia tak patah balik. Ni bypass kan? oh, maknanya buang kat buang kat bypass lah ni. Hose ni pendek sangat. Kena panjang tu cik, memang hilang lah sebab overheat dia jadi panas. Sebab kalau lebih nanti masuk balik kan. Mana nanti cari skor. Oh ya. Apa ni? Jadi apa tu ni? Ni fighter sangat ni rasanya. Ini tinggal satu ni, belanja-belanja ini satu. Kau tak hilang dah. Jangan dunia. Ini Barai. Aku dah barai. kau marah je. Kau akan ketanggakan je lah Rizal. Cik ni Lid. Fighter sangat tu. Bawa Sebenarnya pada pergi banting Pergi banting. Dia tengok suasana banting. Banting apa ni? Ni pakar ni. Cantik. Hai. Tadi memang senyap sekarang memang rancak.
Ini orang sudah bangun tidur. Tak boleh ni 50 kilo je naik kereta balik. Tak boleh. Lah, tak strong no. Aku tak tahu ada orang macam tak strong do ride. Kau macam tertinggal lah. Dia tak macam aku. Kau macam tertinggal lah tadi. Daripada dengkel aku ride Superman. Nak ya. Sampai Paka. Kau tengok muka dia. Kau rakam muka dia terpaling penat. Penat bodoh. Kau tengok gemuk tu yang lagi seorang tangan jatuh. Dia dah mampu habis. Tak, masalah ada record video kau tidur tadi. Oi, serius ah? Jangan jatuhkan saya punya air martabat ni. Kau tidur daripada mana? Daripada Gombak Gombak. sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai Gambang ni. Sampai Gambang kan saja. Barang. Ni lagi. Kau ngajo ni. Baik. Dia macam mana dia macam ni. Kalau tak perasan tak bangun. Engkau ni lagi sial. Bagi angin. Ya, bagi angin. Hafaf ya. Memang celaka. Sampai bersila orang dah tunggu. Tak, masalah cakap kan, kalau aku bawa motornya, aku memang kat depan. Bola. Sekali 8 standard. sekali dia, kau budaknya kau nak tunggu orang. Semua tinggal kan. Orang dah tunggu tepi. Saya kena butuh. Sial. Itulah aku cakap. Barang-barang tidur. BSP Gombak makan burger. Baru aku jalan sikit kan. Sampai dekat Lemang tu kau dah mampus kan. Tidur saya berasing. Lepas tu kata dari dengkel ride apa semua. Kau semua ni tempuh apa macam-macam. Cerita dari awal lah. Aku tak akan tinggalkan kau man. Betul. Kita dah tinggalkan kau man. Lah hujung-hujung. Sekarang main sampai bersila. Kita nak tengok daripada awal dia tak ada. Memang nak tak ikut. Tak ikut lah. Lepas tu kita masuk berasing. Tu ada. Dah siang. Tak ada air mana? Dari mana? Itu kau dengan adiknya. Lepas tu kena tinggal. Asal dia kata dia fighter ni. Tinggal dia naik. Aduh. Dia dah gas. Dah okey belum cik? Cik, dah okey belum cik? Cik okey cik? Dah. Wonder Dice game on. Wonder Dice game on. Yeah. Temu dah. Jejak dah betul. Satu lagi ni. Password ni mana password? Password tak jumpa hantu lah. Password pun gone. Biar macam ni okey ni. Dia sekali dia dah bangun lain macam pancen dah. Tengok dia tak ikut. Cepatlah, lambat ni. Nampak kalau kita nak sampai awal ni. Cepatlah, lambat. Itu nak ride tu, nak ride tu. Kena. Hai, kata nak ride. Siapa jatuh ni? Siapa jatuh? Ada tadi. Saya jatuh ni. Ada lagi tu. Jalan lagi sekali. Tak boleh jalan kalau lepas ni. Kamu aja. Makanya. Apapun tidak Tengah jalan nak baring kantor kan ni. ni apa ni? Macam mana ni cik? Fighter sangat ni. Dah kasih awet ni. Aduh. Aduh jangan masa. Ada special Ali. Mana? Video siap sound dia bagi. Manual tu. Special. Manual. Okey. Alah, tolong sikit tak boleh lah. Oi. Ni apa pula ni? Ada dugong. Dukung darat. Hah? Ayo, kalian dah kusam. Tengoklah ni, bola makan lori. Tombol dah. So, diorang santai-santai ambil gambar. So, kita nak pergi mana? Kita ni sikit.
Konten lah. Konten. So kita santai. Alright guys. So, day 2 Day 2 Terengganu. Okay. So, macam mana kita punya percutian. So, member-member pun ngam. Motor pun semua dah repair. Cantik. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah, tak ada masalah. Untuk kali ni kita pergi ke tepi pantai. Pantai mana ni? Ini Pantai Batu Buruk. Pantai Batu Buruk. Woi, memang cantik gila, memang nice. Lawa weh. Ini tengok budak-budaknya. Korang Tengok, dah lepak dulu lah dia orang. dah turun dah kat bawah tu. Sikit lagi nak mandi budak-budak ni. Messi budak-budak ni. Pantai Batu Buruk. Mantap. Nice gila guys. Nice gila. Pantai dia memang nice. Kurang pakai kasutnya. Yo. Mantap. Alright. Waduh, tangan. Tangan. Aduh. Kau tak gambar ni? Aku suka dari. Mandi. Boleh mandi. Boleh. Jadi apa masalah ni? Masalah cabut lah. Okey, dah settle lah. Boleh fly eh? Berguna juga lah. Mana bunga tak? Berguna aku beli dia semalam lah. Mantap dia. Kecil ni abang pula. Tak apa je. Ni okey weh. Okey, dah okey dah. Okey dah. Tahu kenapa dia kata Okey. So, santai. Alih. Okey je. Baik tu. Kau lihat cepat. Baik eh.